Sekarang kita nak pergi ke pantai Bengang. Apa? Pantai apa Bengang? Pantai Bengangang. Bengangang. Pantai Pangang. Pantai Cengang. Kita nak pergi pantai Cengang. Kita nak tengok apa yang ada kat sana. Let's go. Ini apa biasa? Panas. Aduh. So, Delta Cenang Resort. Siap untuk mencuci mata di sini. Kerana Mak Salehnya semua gede-gedelan. Tak nak panah-panah macam ni, hitam aku. Tengok, oh sedap memang Mak Saleh tu baring. Macam dekat US dia buat. Aku kalau nak baring situ lambat lagi dek. Dia dah rata. Sedap oh, best oh sini cuci mata oh, sedap oh. Apa? Ha? Kalau kaki sempit tu nak makan. Bangun. Meja sambung meja. Dah kena. Nak satu lagi ni Umar. Satu lagi ni Umar Meng, kau nak apa tadi Meng? Nasi goreng cik kecok. Ambil tahu lebih sikit tak boleh. Kata memang pengen dia. Nasi goreng cik kecok Okay, makanan kita nasi goreng chicken chop bersama dengan teh or ais manja. Sekarang kita dekat kedai makan. Kita dekat kedai makan. Sekarang ni nama kedai ni apa ni? Apa nama kedai ni? Ha? Na Sate and Seafood. Na Sate and Seafood. Kita tembak-tembak je weh. Tak tahulah kedai makan ni sedap ke tak. Kita cuba. Budak kecil je tidur. Ha, tidur. Ini tidur ya. Yang ni pun nak tidur juga ni. Habis makan, gelap pula. So sekarang kita nak balik, kita nak rehat lah. Penat lah. So hari pertama yang memenatkan. Sangat memenatkan. Besok nanti tengoklah besok macam mana. Nanti Waroja kita gimana besok. Guys, good morning. So sekarang pukul 9 kot tak silap. So kita tengah sarapan dekat hotel. So I want to show you guys makanan dekat hotel ni. Dia macam tak ada orang sangat, tapi dia buat makanan tu aja simple makanan je lah. Macam tu. Umar. Hai, cakap hai. Ca. Annyeong. So this is makanan simple je. Sekejap. Makanan simple. Aku nak telur omelette tapi tak ada pula. So dia tengah buat roti canai kat sana. Si kecil ni makan apa? Bubur Bubur. Cepat. Allahumma barik lana bima razaqana wa qina azabannar. Amin. Baik. It was at this moment that he knew he fucked up. Yalah aku tengah rakam. Dasar kau anak bodoh. Guna bajingan. Mami bagi mak. Allah, cicah macam-macam jadi. Sekali lagi kita nak pergi ke Wildlife. Ni 3 tempat rasanya kita nak pergi. Tempat apa nama dia? Macam kita pergi dekat ni kan. Wildlife. Dia sibuk pasang benda ni. Wildlife. Okey lagi. Dah sampai di Wildlife Park Langkawi. Alah macam Miss Universe Besar juga tempat dia. Aku tak pernah datang basically kat sini. Tak tahu kalau masa kecil aku pernah datang ke. Tapi aku sumpah aku tak pernah ingat aku pernah datang sini. But the view is nice basically. Tak ramai ni. Orang pun tak ramai, baguslah, senang sikit. Tapi kat sini dia boleh pegang binatang katanya. Tapi itulah, memang takkanlah aku nak pegang binatang kan. Anak ular kan, lambat lagi aku jerit je sepanjang dalam wildlife je kalau aku pegang ular. The place is quite big jugalah dekat sini.
Besar juga ada punya registration dia, macam nak masuk hotel punya lobby. And budak ni setiap kali bawa pergi jalan-jalan, ni lah ni, bayar mahal-mahal memang kerja kau tidur. Yang ni tak tahulah, ni bakal tidur kejap lagi. Hai. Ya. Hai. Ni apa, rekun? Oh, musang. Kita dari kecil je nak lah. Ni oh, macam bulu kucing lah. Ni buaya. Hello, dari jauh je. Hello. Apa ni? Ni apa? Oh, ni burung kakak tua. Oh, ni telur apa ni? Oh, ni telur emu egg. Besar telur dia ni. Ni macam telur kau je. Macam telur kau je. Hello. What's up? Hai. Hello. Bodoh. Berancak kat sebelah tu. Tak ni besar. Makanan ni bila cepat. Lagi gua nak makan. Bangang. Ni apa? Oh, ni itik. Ni Melaka kan? Kacang Melaka kan? Ni Melaka. Hai. Alah kecil je. Beben lagi tu. Kerah. Oh, ni makanan dia. Ni itik makan. Hey. Ya. Abang ni tak nak lah aku. Tak nak lah aku. Pada sial lah. Tak nak aku. Air tak. Nak ni kita gigit. Dia. Nampak? Oh lah. Air dah Tak nak lah, kenal. Kenalkan kau. basah sangat aku. Macam bau. Tak minum air tu. Macam bau. Minum air. Ha. Kecil dia kena comel. Comelnya. Ni pelakon ni lah, Guardian Galaxy. Ni sebab bahaya ni. Macam beruang. Hello. Hai. Besar dik kau dik. Macam beruang kau dik. Aku yang kecil pun tak mampu nak makan lagi besar macam ni. Lambat lagi. Ni aku tak berani lah nak bagi makan. Dia ni suara paling memekak ni. Hello, nah. Mamam. Cute. Oh lah, tak tahu lah. Ni buat apa ni? Dia tengah sejukkan diri ke? Sejuk sangat ke langkah ni? Ikut sini. Yang sini. Bismillah. Abang nak makan sikit-sikit lah. Hang ni gelojoh betul dah. Tak baca bismillah ke belum? I just wanna where I've been. Bebet. Baru bangun tengok ayam. Masuk kat apa ni, taman burung. Ada burung bersepah-sepah kat sini, jom. Hello. Rekam je? Tak umar. Rekam je. Jom.
Tu datang. Jinak sangat. Panggil. Jinak sangat lah, jinak sangat. Nak sangat. Hey, Oh, betul. lawa lah. Macam pakai baju kat kepala. Tadi kan tengok balik. Orang tak lagi. Laju. Sekejap, bagi terbang dulu, bagi terbang. Sebab makan bersepah atas ni. Bagilah makan. Tak nak. Nanti dia datang. Tak nak. Buka dia ambil bagi makan. Habis nanti dia pegang kamera. Bagi kamera. Pegang kamera. Berat tu. Adik. Mal. Nampak makanan lah. Annyeonghaseyo. Di dalam cari jantan. Wah. Dia tak kena. Wah, dia goncang. Ha. Goncang dulu dia. Umar. Oh, dia cantik. Cantiknya awak. Putih suka makan daging ni. Ayam putih. Ayam putih. Asal muka dia macam tu siap? Muka dia tu betul. Nama apa? Fauzi. Siapa-siapa nak jaga Fauzi boleh datang ke Wildlife Malaysia Langkawi Manjah. Aku dah lah takut bodoh nak lalu depan. Dia kuncup kan? Okey, mak, ni dia bagi lalu. Tolong lalu cepat. Dia bagi lalu, tolong lalu cepat. Harap kau. So this is my outfit today. So simple right, because Langkawi is very hot Telur punya. Terus ni. So you guys, one of the landak besar nak mampus kat sini. Sabar. Dia busuk gila Sumpah busuk gila. Bau dia busuk nak mampus. Halo, besar hidung kau dek non. Besar. Aku nak bagi tahulah bau apa namanya? Landak ni bau macam baju yang kau dah cuci tapi kau letak dalam besen. Maksudnya kau tak sidai. Bau dia terperap macam ni lah bau dia. Bau anjing, busuk. Bau kepam. Bau kepam busuk. Bau sakai. Sumpah. Apa dah mati lah? Nak ambil video. Duduk. Bagi. Dia patutlah ada rasa sikit lah. Tak ada perasaan. Dia bawa nak ke apa sebenarnya nak kena ke ibu. Okey. Hello. Kura-kura tu kau boleh bagi makan juga tapi yang panjang tu tak boleh gigi. Ayo. Cakap kawan dia. Ni minta kat dia. Dia introvert, that's why kita takut. Nak bagi makan apa nama itu? Apa nama binatang tu aku tak tahu. Kancil apa? Landak. Dia rusa. Dia nak bagi makan rusa. Tapi aku takut. Lambat lagi nak bagi. Yeah, macam robot dia. Laju ke? Weh, ni kat kau ni. ni Dah aku kisah. lagi sikit pun. Tu kembang rumah. Aku geli lah tak lah. Aku lagi trigger bila dia datang kejam macam tu lah. Lagi aku takut. Tunjuk korang kalau korang nak tengok ex korang yang dah dijaga dengan rapi di dalam pusat kawalan pergerakan PKP. Itu dia. Tak boleh zoom. Aku lupa. Aku bagi makanan kau tak? Aku sendiri pun takut. Itu adalah Syazani.
Syazani tengah lepak dekat situ busur Busur. Aku nak tunjuk korang yang dekat dalam air ni, yang tengah mengendap tu, nampak tak? Siapa tak nampak, dia pendek umur. Itu nama dia, dia jantan, nama dia Muhammad Syakirin. Kau bawa kat aku, kau malas. Pernah tak kena rotan dengan aku? Dek, tempat sana besar lagi, Dek. Bawa ke sana, Dek. Jangan bawa ke aku. Kau last kan? Hello? Kangaroo? Hello? Besar. Besarnya. Gayam. Kecil badan ni. Ma. Lambai Ma. Ni apa ya? Arwana kita boleh naik ke tak? Sebab kita nak bawa Umar sekali naik. Tapi tengok boleh naik ke tak sekali. So let's go. Tidur. Kita dah sampai. Kabel car. Wow, nampak tak kat sana tu? Ke atas sana. At Langkawi Sky Cat. Muka yang bakal naik tetapi penakut. Aku pegang binatang, aku takut lah. Naik ni aku tak takut. Dia kalau dekat genting boleh lepas, yang ni mesti boleh lepas. Kita tak akan jalan kaki. Kita lah di offer untuk naik bas London ya. And aku akan duduk bahagian atas lah. Sebab aku nak feeling princess. Mama ambil Mama. Kereta. Duduk atas? Ibu duduk bawah ke? Oh, abang duduk bawah. Tak boleh masuk. Ha? Tak, abang kena masuk duduk tu. Ada. Kepala tidak. Wah! Oh my god. Honestly the place. Topik apa? Ni kau last macam duduk dalam Air Asia. So aku kena macam ni. Dia kalau tinggi-tinggi 175 dia kena duduk macam ni. Macam ala-ala Masuri tu. The place is quite kecil the place dia. Kalau aku macam wah. Aku akan muka aku Gelap Menyesal aku datang panas. Panas. Apa macam ni? Ajak. Ayo. Welcome to Oriental Village. Okay, let's go. Panas babi. Hitam kita duduk sini, Dek. Lambai. Lambai rakyat jelata, lambai. Lambai. Kepala kekek dia baik tak payah naik. Dah sampai? Tak adalah, kat depan sana. Dah, Belum. Dah. Baik. Sana, depan sana. Lambai raya jelata. Ini adalah Sky Cab. Quite ramai juga. Boleh macam ni. Lama saya tak naik, oh my god. Ramai tak beratur? Adalah ramai sangat.
Bismillah, baca doa, baca doa. Adik, adik duduk kat pintu tu. Tak apa, abang ada. Nanti dia tutup je kan? Betul pintu tak tutup. Tak sabar je lagi. Aku nak rakam ya ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. What the hell, man? Dek, Australia dek. Ayak unta. Haa. Cantik kat kan? Tak ada masalah pun. Ha? Man. Okey. Dia tercengang je. Kotor cermin. Belum tinggi, nantilah. Wow. Mak nampak Mak? Dah basah lawa Tinggi dia. Mak kabel. Mak naik kereta kabel tinggi Tinggi kan gunung ni, nampak ni? Gunung sebelah ni gunung kan. Kita naik sebelah puncak ni, Iman. Gila. Acak-acak cool, acak-acak cool. Padahal tengah tutup mata. Tinggal gunung kan. Mana belum nyepek ni? Tak nak cucuk ke? Takut lah. Ready kena dekat. Oh ni. Nak tunggu ni? Wow. Ni skywalk ni. Macam mana lah sesat ni? Ayah nak mana ni? Kau naik kereta kabel juga ke? Ikut kerja dia. Tadi kat bawah sana tu, Mak. Sana tu. Oriental punya ni. Uncle Dekat sikit akan ceramah kan. Tak apa, dia berguna apa tak kisah. Berapa lah okey nampak pada laut. Nampak lawan tak? Tak ada. Mabuk sekejap. Ni mau nampak atas tu, mau nampak tak apa. Umar. Bawah sana. Nah ni. Yakin? Buka cermin tu atas. Oh, dia punya